pensyarah kita serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan bagi kursus BMMD 1104 iaitu Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu. Pembentangan ini akan merangkumi analisis dan kritikan terhadap buku pantun dari aspek bahasa, nilai serta keindahan sastranya. Untuk makluman semua, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Syaris, William dan Trisyana. Sepanjang pelaksanaan tugasan ini, kami telah bekerjasama dengan membahagikan tugas secara adil dan memastikan setiap ahli memberikan komitmen sepenuhnya bagi menghasilkan pembentangan yang berkualiti. Dalam bahagian ini, kami akan menguraikan kritikan terhadap buku pantun yang telah dipilih. Pertama, dari aspek bahasa, pantun dalam buku ini menggunakan bahasa yang indah, puitis dan penuh dengan unsur kiasan. Bahasa yang digunakan juga mencerminkan kehalusan budaya masyarakat Melayu. Kedua, dari segi nilai, pantun tersebut mengandungi pelbagai nilai murni seperti kesantunan, hormat menghormati, serta kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Nilai-nilai inilah yang sangat penting dalam pembentukan sasiah masyarakat. Ketiga, dari aspek struktur, pantun mengekalkan ciri tradisional iaitu pembayang dan maksud. Hubungan antara pembayang dan maksud menunjukkan kreativiti serta keindahan pemikiran pengarang. Namun begitu, terdapat juga beberapa kelemahan. Antaranya ialah penggunaan bahasa yang klasik yang mungkin sukar difahami oleh generasi muda pada masa kini. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada saudara William. Baik, terima kasih kepada saudari Syaris. Baik, sekarang ni saya akan membentangkan tentang pengenalan iaitu sastra sebagai cermin budi. Baik, konsep kesantunan ialah kesantunan berbahasa ini yang mencerminkan nilai budi pekerti, hormat dan adab yang menuntut penggunaan bahasa yang sopan, halus dan berlapik demi memelihara keharmonian komunikasi. Contoh, maksudnya kita tak boleh guna bahasa yang kasar. Okay. Baik, peranan pantun ni ialah berfungsi secara serampak dua mata, menyampaikan nasihat dan teguran secara tidak langsung sambil mengekalkan nilai estetika yang tinggi. Okay. Baik, sastra ni dia sebagai perjalanan pemikiran kritis dan jati diri. Yang pertama ialah pemahaman nilai. Baik, di sini kita dapat melihat pantun ni dia mendalami konsep kesatuan yang berakar umbi dalam budaya Melayu. Yang kedua ialah pemikiran kritis. Di sini kita dapat melihat bahawa pantun ni dia merangsang kognitif iaitu pemikiran kita lah melalui proses mentafsir makna di sebalik pembayang dan maksud. Maksudnya kita apabila kita melihat dan membaca pantun tu kita berfikir dan sebagainya. Baik, yang ketiga ialah apresiasi warisan. Di sini kita dapat melihat bahawa pantun ni dia menghargai kehalusan dan estetika kesusastraan tradisional. Yang keempat ialah pembentukan jati diri. Di sini kita dapat melihat bahawa pantun ni dia membina sasiah murid yang teguh dengan identiti bangsa dan beradab sopan. Melalui pantun, mungkin dari segi pembayang dan maksud kita dapat memupuk semangat patriotisme. Kalau pantun itu dari segi patriotisme. Baik, seterusnya saya akan menjemput saudari Syaris untuk membentang slide yang seterusnya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara William. Seterusnya dalam konteks ini kita akan melihat spektrum penilaian iaitu antara sanjungan dan teguran. Kritikan tidak hanya tertumpu kepada pujian semata-mata, tetapi juga melibatkan teguran yang membina. Pertama, kritikan sanjungan, iaitu merujuk kepada penghargaan terhadap kekuatan sesuatu karya. Sebagai contoh, pengkritik akan mengagumi ketajaman pemikiran dan intelektualiti pengarang. Contohnya dalam karya seperti Keris Melayu, pengarang menonjolkan sejarah Melayu melalui watak-watak seperti Hang Tuah dan Tut Perak.
serta menggunakan gaya bahasa yang asli dan indah. Impak daripada kritikan sanjungan ini ialah tokoh seperti Abdullah Munshi diangkat sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden kerana sumbangannya yang besar. Seterusnya, kritikan teguran pula merupakan kritikan yang lebih objektif tanpa melibatkan emosi atau kecaman peribadi. Sebagai contoh, pengkritik mungkin menegur kelemahan dalam plot cerita yang tidak jelas atau tidak tersusun dengan baik, seperti jalan cerita yang mengalir tanpa arah yang kukuh. Impaknya, kritikan ini menunjukkan sikap intelektual pengkritik yang tinggi kerana berani menilai karya secara jujur dan berfakta. Kesimpulannya, kedua-dua bentuk kritikan ini penting dalam memastikan sesuatu karya dapat dinilai secara seimbang. Baik, seterusnya kita beralih kepada kritikan analisis, iaitu pendekatan yang lebih mendalam dalam memahami sesuatu karya sastra. Dari segi definisi, kritikan analisis bermaksud menyelidik sesebuah karya untuk mengetahui kedudukan dan pencapaian sastranya secara menyeluruh. Dalam proses ini, pengkritik akan meneliti beberapa elemen kajian seperti motif, pemikiran, citra, perlambangan, aliran, ideologi serta gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang. Melalui analisis ini, pengkritik juga dapat menentukan sama ada sesuatu karya itu bersifat konvensional atau inovatif. Namun begitu, untuk melakukan kritikan analisis, terdapat prasyarat tertentu. Seorang pengkritik perlu menguasai teori-teori sastra serta ilmu bantu yang berkaitan bagi menghasilkan analisis yang tepat dan berautoriti. Kesimpulannya, kritikan analisis membentuk kita memahami sesuatu karya dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Untuk pengetahuan semua, terdapat 8 jenis-jenis kritikan sastra. Yang pertama, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan analisis, kritikan sanjungan, kritikan pendekatan, kritikan penilaian, kritikan struktural, dan kritikan linguistik. Tapi dalam pembentangan ini kita akan berfokus kepada kritikan analisis dan kritikan penilaian sahaja. Seterusnya saya serahkan kepada Saudari Trisyana. Baiklah, terima kasih atas Saudari Syaris kerana telah menjelaskan tentang jenis-jenis kritikan sastra. Jadi kini giliran saya untuk membentangkan mengenai analisis kritikan sastra bertemakan 3 tonggak kritikan sastra. 3 tonggak kritikan sastra ini berfokuskan kepada keindahan dan fungsi dalam membentuk sasiah muzik. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita fahami apakah itu kritikan sastra. Menurut Hashim Awang pada tahun 1985, kritikan adalah usaha untuk mempertimbang dan menilai karya secara jujur dan sistematik. Seperti yang Hashim Awang pernah katakan, ia juga merupakan satu disiplin ilmu yang saintifik yang melibatkan penghayatan, penganalisan, penganalisisan dan penilaian menggunakan metodologi tertentu. Hal ini penting untuk kita ingat bahawa kritikan sastra bukan sekadar mencari kecacatan, tetapi proses untuk kita memartabatkan keindahan dan fungsi bagi sebuah karya. Baiklah, slide seterusnya. Kita akan melihat pemilihan metodologi yang berkaitan dengan pendekatan kritikan analisis. Mengapakah kita perlu melakukan pendekatan analisis terhadap sesuatu karya sastra? Kerana dalam pembentangan ini, analisis bermaksud kita menyelidik karya secara terperinci dari aspek motif, pemikiran, gaya bahasa, dan perlambangan. Secara rasionalnya,
Pendekatan ini membolehkan kita mengekstrakan nilai kesantunan daripada pantun dengan membedah fungsi dan perkaitan antara pembayang dengan maksud. Seterusnya kita akan melihat kepada slide anatomi analisis membedah struktur pantun. Setiap pantun yang seseorang pilih akan melalui 3 fasa pemerhatian kritis. Fasa pertama ialah akar dan raung, di mana pengkritik itu akan mengeksplorasi pembayang dan unsur alam yang terdapat di dalam isi pantun tersebut. Fasa kedua yang dikenali juga sebagai fasa bunga, di mana seseorang itu akan melakukan pengekstrakan maksud literal dan pesanan pengarang yang terdapat di dalam pantun. Dan fasa yang terakhir yaitu fasa ketiga, yaitu nektar. Fasa ini pengkarya itu akan melakukan sintesis nilai kesantunan yang relevan untuk watak kanak-kanak. Seterusnya, saya akan beralih kepada Saudari Syaris. Baiklah, sudah tiba masanya untuk kita mengkritik pantun yang pertama, iaitu temanya ialah Taman Kesantunan. Pantun pertama berbunyi, pergi ke taman memetik bunga melati di tepi laman. Jika ingin dihormati semua, gunakan bahasa penuh kesantunan. Jadi, fungsi pembayang iaitu baris pertama dan baris kedua menggambarkan unsur alam iaitu taman dan bunga, berfungsi untuk menarik minat pembaca, mewujudkan keselarasan bunyi dan membina keindahan sebelum tuburan diberikan. Seterusnya yaitu maksud pantun, yaitu baris ketiga dan baris keempat. Baris ketiga dan baris keempat ini dia bermaksud untuk menasihatkan agar sentiasa menggunakan bahasa yang sopan dan santun, iaitu syarat utama untuk dihormati oleh masyarakat adalah melalui kualiti pertuturan. Sebagai contoh, saya bagi situasi sebenar. Ada seseorang majikan, dia marah pekerjanya dengan menggunakan kata kasar. Contohnya, "Abu, kamu ni tak pandai bekerja lah, bodoh," macam tu. Dia menggunakan perkataan yang sangat kasar. Jadi pekerja dia tu akan terasa hati dan kecil hati. Jadi Baiklah, slide seterusnya. Kita akan menganalisis pantun pertama dengan lebih mendalam, iaitu kunci penghormatan sosial. Jadi pantun ini menggunakan pembayang iaitu bunga melati. Seperti yang kita tahu, bunga melati ni dia warna putih. Warna putih ni dia melambangkan kesucian. Jadi, rasional pemilihan karya iaitu menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah difahami oleh murid sekolah rendah. Pantun ini sesuai sebagai bahan bacaan digital yang terus mensasarkan pembentukan adab komunikasi. Jadi bunga melati ini juga dia bermaksud budi bahasa. Jadi hasil analisis pantun pertama adalah budi bahasa adalah prasyarat mutlak dalam komunikasi. Kehormatan tidak diminta tetapi diraih melalui sikap menghormati orang lain terlebih dahulu. Selain itu, menjadikan tutur kata yang sopan sebagai amalan bukan sekadar teori, tetapi amalan kehidupan kita sebagai masyarakat yang harmoni. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Saudara William. Baik, tanpa menenangkan masa, saya akan teruskan untuk mengkritik pantun kedua, iaitu Derma Kehidupan Harian. Pantun ini berbunyi demikian. Baik, saya akan melafazkan. Pergi ke pasar membeli ikan, singgah sebentar membeli kelapa. Jika betul-betul jagalah percakapan agar tidak menyakiti hati sesiapa. Baik, pantun ini yang membawa mesej tentang kepentingan menjaga tutur kata dalam kehidupan seharian kita. Baik, kita lihat dulu dari segi fungsi pembayang yang tersebut. Okey. Baris pertama dan baris kedua menyentuh aktiviti harian masyarakat.
contoh mereka pergi ke pasar kan, mereka membelikan dan membeli, dan mereka singgah sebentar untuk membeli kelapa. Baik, unsur ni yang mendekatkan teks dengan pengalaman realiti kehidupan seharian murid. Maksudnya di kehidupan seharian kita pun akan pergi ke pasar, kita membeli ikan, kita membeli sayur dan sebagainya. Baik, dan menjadikan pantun ini lebih bermakna dan estetika, mempunyai nilai estetika yang tinggi. Baik, untuk masuk pantun baris ketiga dan keempat, pantun ini yang memberikan peringatan tegas supaya kita berhati-hati ketika kita bercakap. Contohnya kita menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menggunakan bahasa yang kasar. Saya bagi contoh. Contohnya, budak tu bodoh lah. Ini contoh saja. Ini merupakan bahasa yang kasar. Kalau kita guna bahasa yang sopan, kita boleh cakap, di sana kamu duduk baik-baik. Syaris kamu berdiri baik-baik. Macam tu. Okey. Baik, kata-kata ini dah mempunyai kuasa untuk melukakan dan menyakiti perasaan orang lain tanpa disedari. Kalau kita menggunakan bahasa yang kasar, kita tak tahu macam di sana mungkin Syaris mereka berfikir, sebab kita ada pemikiran kita masing-masing. Okey. Baik, slide seterusnya adalah analisis mendalam. Saya akan menggunakan konsep jabatan empati untuk menghubungkan pengalaman fizikal dan juga kecerdasan emosi untuk pantun ini. Baik, saya akan menggunakan jabatan kognitif. Maksudnya pengalaman harian yang biasa seperti di pasar dijadikan jabatan untuk menyampaikan nilai emosi dan kesantunan. Dari segi rasional pemilihan kaya, pantun ini dah lebih menekankan tanggungjawab menjaga tutur kata dalam interaksi sosial seperti di kehidupan sehari kita, dan rima dan misionnya direkam khusus untuk membentuk kepribadian yang peka terhadap emosi sekeliling. Maksudnya kita perlu menjaga emosi kawan kita dan rakan kita dan keluarga kita lah. Akhir sekali, parti kesatuan yang dapat kita simpulkan ialah, pertama, kita kenalah menjaga tutur kata sebagai perisai daripada sengketa. Maksudnya kita perlu menjaga pertuturan kita. Kedua ialah kita perlu bertimbang rasa, iaitu empati terhadap batasan emosi orang lain. Yang terakhir ialah kita perlulah berkomunikasi secara berhemat sebagai tanda kematangan budi kita. Kesimpulannya, pantun ini bukan sekadar karya sastra, tetapi merupakan satu panduan hidup yang mengajar kita supaya kita sentiasa berfikir sebelum berkata-kata. Baik, sekarang ini saya serah kepada Saudari Trishana untuk kritikan pantun yang ketiga. Dipersilakan. Baiklah, kita telah mendengar pantun yang pertama dan pantun yang kedua. Dan kini saya akan memberi kritikan mengenai pantun yang ketiga. Sebelum itu, saya akan membaca dahulu pantun yang ketiga. Pergi ke taman memetik melati putih di tepi perigi. Jika ingin dihormati, gunakan bahasa santun setiap hari. Seperti yang kita tahu, pantun ini mempunyai nilai budi seperti adab, dan kita perlu menghormatilah seseorang. Dan kita juga perlu menjaga bahasa sebelum kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Kritikan sastra, iaitu kita akan melihat dari fungsi pembayang. Seperti yang kita tahu, dalam rangka pantun hendaklah mempunyai pembayang. Pembayang selalunya berada di baris satu dan baris yang kedua. Bagi pembayang pantun ini, kita dapat melihat gambaran alam bumi, taman melati, seperti ayat taman melati perigi. Ayat ini membentuk irama yang tenang dan memperindah penyampaian nasihat secara halus yang mengikut tradisi Melayu. Seterusnya, maksud pantun baris yang ketiga dan yang keempat, ia menasihatkan seseorang untuk mengamalkan amalan bahasa yang sopan. Keunikan pantun ini terletak pada frasa-frasa setiap hari.
Jadi ia menekankan aspek kelangsungan amalan tersebut. Seterusnya kita akan menganalisis lebih mendalam mengenai pantun ini, yaitu pantun adab. Apakah yang dimaksudkan dengan setiap hari? Rasional pemilihan karya bagi pantun ini, ia mudah difahami dan secara langsung ia mengaitkan literasi bacaan dengan aplikasi moral dalam kehidupan sebenar manusia. Yang kedua, peti kesantunan, yaitu hasil analisis mendapati pantun ini mempunyai nilai mulia budi bahasa sebagai tabiat. Kesantunan bukanlah lakonan sama sekali, tetapi ia adalah amalan harian yang perlu dilakukan secara konsisten. Yang kedua, penghormatan timbal balik. Orang yang sentiasa mengamalkan kesantunan akan sentiasa dihormati. Dan yang ketiga, kesantunan bertindak sebagai cermin pribadi yang kekal di dalam diri seseorang di mata masyarakat. Seterusnya kita balik kepada Saudari Syaris. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan slide pemikiran kritis dan jati diri budaya. Jadi terdapat 3 fasa, yaitu pantun, pemikiran kritis, dan yang terakhir jati diri budaya. Jadi fungsi serampang dua mata yang bermaksud satu perbuatan dapat menghasilkan banyak kebaikan, banyak pengajaran kepada kita. Iaitu pantun bukan sekadar bahan hiburan sastra, ia adalah medium penyampaian falsafah secara halus. Jadi pembentukan minda ni, dia mengembangkan pemikiran kritis murid semasa membedah pembayang dan maksud, menghubungkan murid moden dengan kebijaksanaan warisan kesusastraan Melayu, dan akhir sekali membina jati diri budaya yang kuat dapat memastikan generasi baru fasih berbahasa dan tinggi adabnya. Seterusnya saya serahkan kepada Saudari Kristiana. Kini saya akan menjelaskan mengenai hukum kait pedagogi. Hukum kait pedagogi dan reality ini seperti pembentukan minda dan jati diri. Seperti yang senang dikatakan, pantun bukan sekadar hiburan, tetapi ia adalah medium di mana kita menyampaikan penyampaian falsafah secara halus. Melalui pantun, kita dapat mengembangkan pemikiran kritis murid semasa mereka membedah makna tersirat. Sekaligus, pantun ini juga dapat membina jati diri budaya dalam diri mereka yang kuat bagi memastikan generasi baru tinggi adabnya. Yang kedua, aplikasi dalam KSSR dan KPPB. Dalam konteks DSKP KSSR, bahan sastra ini memperkukuhkan lagi kemahiran bertutur dan pengenalan nilai murni secara langsung. Melalui kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, guru boleh meningkatkan lagi penglibatan murid melalui pembelajaran kolaboratif dan simulasi untuk menyelaraskan kehidupan sebenar bagi menghayati nilai sastra secara holistik. Slide seterusnya. Baik, sekarang ni saya akan menjelaskan tentang kesantunan sebagai pemacu literasi, iaitu sintesis DSKP dan KSSR. Baik, yang pertama kita melihat dulu aspek dekod visual, iaitu ataupun kita boleh disebut sebagai membaca. Baik, di sini kita dapat melihat murid membaca teks digital dan mereka mengecam perkataan. Penggunaan diksi ringkas seperti taman ataupun pasar memudahkan mereka untuk mengecam huruf dan mereka dapat membaca dengan lancar. Dan ini menyokong literasi asas dan iaitu keupayaan mereka untuk membaca dengan sebutan dan pemahaman yang betul. Seterusnya ialah aspek kognitif, iaitu murid mereka menggunakan otak mereka untuk berfikir.
Baik, di sini otak murid mula memproses kiasan. Maksudnya mereka dapat menganalisis berkaitan antara pembayang dan juga maksud pantun itu, dan mereka dapat berfikir dari segi ke tahap yang lebih tinggi, iaitu K4. Baik, yang ketiga ialah efektif, iaitu penyerapan nilai. Apabila murid mereka kerap terdedah kepada laras bahasa halus, iaitu pantun, mereka secara tidak langsung dapat menyerap nilai kesantunan dalam pantun itu, dan ini dapat membantu murid untuk membentuk adab dalam pertuturan mereka, dan mereka dapat memastikan kesantunan dalam pertuturan mereka. Mungkin saya boleh bagi contohnya, apabila murid itu dan mereka membaca dan mereka membaca pantun itulah, contohnya pantun itu dari segi aspek menjaga tutur kata. Apabila mereka membaca, mereka dapat mendalami, dan mereka dapat belajar dari dalam kehidupan sehari mereka. Ini saja daripada saya. Baiklah, seterusnya saya akan sebagai keseluruhan setelah kami mengkaji dan mengkritik buku pantun yang dihasilkan oleh Syaris. Skala diksi, iaitu kedudukan karya Syaris-nya berada di kedudukan yang halus dan berlapik serta santun. Maksudnya karya beliau sangatlah bagus. Jadi beliau tidak menggunakan kata kasar ataupun menjatuhkan air muka sesiapa, contohnya bebal, bodoh ataupun apa-apa perkataan yang tidak baiklah. Jadi buku pantun tersebut sangatlah menghindari ketidaksantunan. Karya ini berjaya mengelakkan penggunaan penanda identiti yang merendahkan martabat, seperti melebel perkataan yang tidak elok lah. Jadi kritikan yang positif bagi karya Syaris, penulis mengaplikasikan strategi kesopanan positif, memilih diksi beraura positif yang memuliakan pembaca kanak-kanak tanpa unsur sindiran yang tajam. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, kini pembentangan dari kumpulan kami sudah hampir sampai ke penghujungnya. Jadi saya akan menyimpulkan semua pembentangan kami ini. Sebagai kesimpulan, kesantunan berbahasa adalah akar tunjang bagi budaya Melayu yang mesti disemai sejak sekolah rendah lagi. Oleh itu, kritikan analisis ini juga membuktikan pantun adalah alat literasi yang ampuh dan kompas moral yang tepat untuk murid. Sebagai kata akhir saya, integrasi sastra digital ini bukan sekadar mengajar murid membaca kata-kata sahaja, tetapi ia juga mendidik mereka untuk membaca hati manusia dan membentuk sasiah pertiwi yang holistik. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Ini adalah sumber rujukan yang kumpulan kami dapatlah dari Google Scholar. Terima kasih.